Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Mernan. Jadi saya ingin menjawabkan dahulu persoalan yang ditanyakan, iaitu apakah faktor dominan dalam pemikiran moral murid tahun 6. Jadi terdapat 4 faktor utama, iaitu faktor kekeluargaan, institusi kekeluargaan, yang kedua budaya di sekolah, yang ketiga kepercayaan agama, dan yang terakhir sekali budaya dan adat Asam. Jadi faktor yang paling dominan iaitu faktor institusi kekeluargaan dan budaya di sekolah. Jadi kekeluargaan, ibu bapa menunjukkan contoh dan tauladan yang baik kepada anak-anak, iaitu berkata jujur, bersopan santun, beramah mesra dengan ramai orang. Selain itu, budaya di sekolah pula, murid-murid selalunya akan berada di tahap konvensional, dan murid itu akan mematuhi peraturan sekolah supaya dianggap baik oleh rakan-rakan dan guru-guru. Jadi itu sahaja pendapat daripada saya. Sekian, terima kasih.